bila dah buat ni, kau boleh tengok kualiti semua kan. Kalau recap balik macam proses dia tadi, kalau ingat, kalau kita tengok balik dari segi proses dia tadi kan, proses utamanya kita daripada prompt begini, kita masukkan, kita pecahkan dalam segmen. Kalau macam tadi Grok tu dia 6 saat. Jadi kita kalau macam dalam arahan ni, kita kalau ada macam ni, buat satu iklan 30 saat. Apakah dia benda-benda tu, tolong pecahkan setiap scene. Ingat tu, pecah setiap scene durasi 6 saat. Setiap scene ada prompt. Kalau prompt VO3 ni boleh pakai je dekat Grok juga, ya. Dia is a macam universal je, ya. So there you go. Grok just released. Dan kemudian lepas dah terbit, kemudian distribute lah ya iklan anda. Cuba test camera angle, test Acha try test. Dan macam saya katakanlah, bila dah siap, tolong buatlah anda jadi pembuat, dan sambil tu juga anda jadi distributor lah. Dia dah buat cun-cun, kalau tak hantar apa gunanya kan? Mesti kasih hantar lah kan, kasih distribute sebanyak mungkin ya. Macam sekarang semalam dalam Canva, kalau untuk account business, kita dah boleh terus masuk terus dalam sistem dan jadikan iklan juga ya. Dan ini peringatan AI juga, tapi kena jaga sikit lah tata susila lah. Ini saya nak last kali lah punya cerita ni. Ini ada satu which is tak mau macam ni lah. Buat benda-benda macam ni kita tak mau. Ya, kita tak nak benda-benda macam ni berlaku ya. AI juga, etika kena jaga. Ya. God bless you, child. Happy All Saints. Bless you, my son, is sweet for St. Francis. Happy All Saints. Bless you, little angel. Here you go. Thank you, Father. Bless you. Macam ni, ya, benda-benda yang merapu macam ni, tolonglah elakkan ya, walaupun dalam mood bergurau, benda-benda raja 3R lah. Raja, resist, religion. Ini jangan main-main. Dia kena ke dalam lock up lah kita. Lagi satu benda macam tadi tu, aku bengang ya kan. Ya betul. Part-part ni yang kadang-kadang sedih juga kan. Tapi saya harap nanti supaya minta dia orang ketatkan benda macam ni. Cikgu, masih ramai kat luar sana belum belajar AI. Oh, betul ke? Rugilah kalau tak belajar. Cikgu, kalau tak belajar AI, apa jadi? Jadi tertinggal lah. Pesaing kita dah move jauh ke depan, bro. Cikgu, ada tak kelas AI yang cover semua topik? Ada, kelas kita lah Kojul. Siap dapat buku free lagi. Pemodul AI wajib belajar cikgu. Mula-mula asas prompt. Lepas tu grafik, video, audio dan marketing guna AI. Senang. Subscribe guys, jom nak join AI bisnes kami. Guys, sesuai bisnes office dan kegunaan kat rumah. Daftar sekarang. RM30 je guys. Masukkan alamat, kami hantar buku ini ke rumah anda.